Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila arwahi azwajihi wa zurriyatihi wa ashabihi wattabi'in wa tabi'it tabi'in wa summa ila arwahi walidina wa li ummahatina wa li akhawatina wa li ajdadina wa li jaddatina wa li masyayikhina ولجميع المسلمين والمسلمات شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Jadi alhamdulillah, sama-sama kita banyak kesyukuran pada Allah. Tidak lain dan tidak bukan di atas nikmat iman, nikmat kesihatan yang baik yang masih lagi Allah Subhanahu wa taala tekalkan bersama dengan kita. Mudah-mudahan bersamanya kita pada pagi ini bakal diberkati, bakal dibuahkan segala-galanya yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Jadi alhamdulillah, kita sudah masuk ke siri yang ke 352. Itu dia, 352, betul lah. Pada muka surat 526. Jadi Ustaz Ridwan tolong copy link hantar masuk dalam grup, insya-Allah, mudah-mudahan. Okey, macam biasa sama-sama kita mula. Pada hari ini dah masuk dalam surah An-Najm, ayat 1 hingga ayat 26, insya-Allah. Sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi yang penuh kebaikan ini, ya Allah, kami yakin padamu, ya Allah, adanya kebaikan bagi setiap huruf, setiap kalimah, setiap ayat yang kami bakal baca pada pagi ini, ya Allah. Kebaikan-kebaikan itu kami mohon padamu, ya Allah, Engkau sampaikanlah juga kepada kedua ibu bapa kami, kepada mak mertua, bapa mertua kami, kepada abang adik kakak kami, kepada mak saudara, pak saudara kami, kepada nenek moyang kami, ya Allah, dan kepada kaum muslimin dan muslimat. Engkau ampunilah dosa mereka dengan sebab kebaikan ini. Rahmati mereka, ampuni dosa mereka, tempatkan mereka bersama orang-orang yang soleh, ya Allah. Ya Rahman, ya Arhamar Rahimin. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika wa zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. واجعل لنا حجة يا الله ولا حجة علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Maaf tuan-tuan, suara apa tak berapa nak boleh cakap petah. Dia jadi macam tak apa-apa nak selesa tak ada gusi. InsyaAllah tuan-tuan. Okey, kita terus masuk pada round yang pertama pada ayat 1 hingga ayat 26 surah An-Najm, insya-Allah. Jadi kita mula dengan lafaz a'udzubillah dengan bismillah dan
kita awal surah, kita sambung semua insya-Allah. Kita pakai kaedah yang pertama, waslul jami', sambung semua insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى Dia nak batuk. Bismillah. Alhamdulillah, tuan. Selesai. Kita nak tengok pula dari sudut hukum. Okey. Dari sudut hukum macam biasa, bila awal surah, apa dia kita nak buat? Kita fikir ada 4 kaedah. 4 kaedah. Macam kita baca tadi. Kita baca macam mana, tuan? Kita sambung semua.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى. Dua kaedah berhenti semua. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب نفح. بسم الله الرحمن الرحيم. نفح. والنجم إذا هوى. Kaedah ketiga lagi. Bismillah kita sambung dengan أعوذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Berhenti. طيب nafas. والنجم. Okey. Keempat. أعوذ بالله kita waqaf. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Berhenti. Bismillah kita sambung dengan surah. بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى. Boleh tak? 4 kaedah. Baik, selesai. Kita terus tengok kepada wan najmi, wajibul ghunnah di situ pada nun. Nun syaddah. Idza hawa. Jangan idza hawa, hawa, wa, idza hawa. Itu semua lahjah. Bunyi aswatul arabi. Idza hawa. Ma dhalla la kalau tak mau muncung. Latih jangan duk muncung. Kita banyak muncung gitu. Ma dhalla sisu kau sisu. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Boleh tak? InsyaAllah. ضل لا صاحبكم صاصيص صاحبكم وما غوى. Selesai. Hujung-hujung tu semua waqah dengan mak apa? Mak asli lah. Wa ma yantiqu, nun dengan ta jadi ikhfa. Ya yantiqu nun dengan ta dia ikhfa. Sini cuma ta ni huruf itbaq, huruf yang kena ikhfa secara mufakhamah yang tebal. Jadi kita tak boleh dengung secara wa ma yantiqu wa ma gitu yantiqu, tak boleh yantiqu. Kan kita kena tebalkan. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Tadi hawa, idza hawa. Hawa sini ada tanda panjang kan. Tanda panjang tu kalau kita waqaf kenapa? Baca sekadar 2 harakat lah. Tak boleh sampai hawa. Nak baca 4 kena sambung lah. Anil hawa in huwa illa. Baru boleh baca 4. Waqaf 2 lah. Jadi kadar waqaf mak munfasil. Boleh lah. Seterusnya in huwa izhar halqi. Huwa illa sama illa. Huwa illa wahyun yuha. Boleh. Huwa in huwa illa wahyun yuha. Selesai. Allamahu syadidul quwa. Syadidul dadi dudul. Syadidul quwa. Baik. Allamahu syadidul dadi dudul syadidul quwa. Baik. Selepasnya dzu mirratin fastawa. Ra tebal. Mirratin ikhfa. Fastawa وهو بالأفق الأعلى. وهو بالأفق الأعلى.
Sama juga dengan mad asli di hujung mutaqaf. Lepas tu summa thalithu summa dana fatadalla thalithu summa dana fatawalla summa dana fatadalla fatadalla la dan duk la fatadalla la hamai mana fatadalla kan duk la fakana qaba qausaini aw adna qaba qaw dengan bakau baqau saini aw adna فأوحى ماء منفصل إلى عبده ما panjang ما أوحى saat dia kena nak batuk. Bismillah. Baik. فأوحى ماء منفصل kan mak jais إلى قلقلها بعبده ما panjang ma dengan mak munfasil lagi ma أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى ما كذب الفؤاد ما رأى رأى Lepas tu sama juga dua harakat itu jangan duk ro'a panjang. Boleh ya? Afatumarunahu ala ma yara terbaik. Sama juga mak mufasil. Mak mufasil mak asli. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. رآه نزلة أخرى عند سد قلقلة دال سدرة المنتهى يخفى dengan منتهى عين يخفى lagi dengan dal dahajan wajibul unnah natul ma'wa nyanduk ma'wa wa apa sama di situ wa tu maksudnya kita panjang dua harakat lah. Kalau nak panjang lebih ketika kita wasal عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى شسد tu kena jaga itu nah. Id jaga zal dengan iz ada qalqalah. Id yaghsha sidrata sid qalqalah dal sidrata ma yaghsha selesai. Ghain tu mesti tafkhim kan elok. Okay. ما زاغ البصر وما طغى غير gitu. لقد رأى من آيات ربه الكبرى rariru kan kubra ar-rahma gitu ya ar-rah pengat kawan boleh lah bila pandai ni ra kan. Bismillahirrahmanirrahim
Ar-Rahmanir-Rahim. Nir-Rahim. Jangan nir-ra. Jangan pakai ra. O. Nir-Rahim. Gitu. Baik. إذ يغشى السدرة ما يغشى. Lepas tu okey, situ min ayati rabbihil kubra. Kubra berhenti dua harakat juga sama mak mufasil. Afara'aitumul lata wal uzza. Ni sini al-lata tu nampak ada tanda panjang tu kan. Ni nama apa? Kalau Allah, lafaz Allah, kan, lafaz Allah ada tanda panjang? Tak ada. Allah itu Tuhan bagi orang Islam. Al-Lata ni Tuhan bagi, nama Tuhan berhala. Bagi puak-puak musyrik Mekah dulu-dulu. Al-Lata wal-Uzza. Al-Uzza pun sama jugalah. Jadi di sini kan, dari sudut resamnya, dia letak tanda alif kecil. Afara'aitumul Lata wal-Uzza. Tapi kalimah Allah tak ada. Tapi orang tahu semua, orang baca Bismillahi walaupun tak ada tanda panjang. Itu kena mengaji tu. Kenapa tak ada? Sebab kita nak membezakan dalam sudut resam. Itu nama Allah bagi orang Islam. Ini nama Tuhan bagi orang kafir. Al-Lata wal-Uzza. Boleh? Dia hanya ada satu tempat ni saja dalam Quran. Al-Lata wal-Uzza. Macam mana nak buat ni? Tak internet, kita masuk ni. Tak hidup pakai wifi. Terpakai lagi saya sendiri, insyaAllah. Mudah-mudahan. Okey, boleh. Baik, ada 8 orang, berapa orang duduk bersama ni. Pakai tak tahu ikut kelas pukul 10.30. Buat macam mana tuan? Sam ni saya kena tasmik pagi setiap hari, Isnin sampai Jumaat. Bermula 8 pukul 10. Sebelum ni saya tasmik hanya Isnin, Rabu dengan Jumaat. Jadi kita buat kelas hari Selasa dengan Khamis. Ni dah mulai sesi ni kan. Kami semua bersyarah kena tasmik 8 Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat 8 sampai 10. Tak apalah, menyenangkan arahan. Dah kena mau bekerja. Yang ni sambingan kan, cari pahala kat luar. Baik tuan, insyaAllah. Jadi di sini kena jaganya. Okey, afara'aitumul Lata wal Uzza. Tadi selesaikan Lata. Tuan-tuan tolong ni kopi-kopi, tolong ni apa? Share bagi ramai. Insya-Allah. Baik. Boleh beza jadi afara'aitumul Lata wal Uzza ni Tuhan nak bagi berhala. Jadi tu dia tanda letak tanda panjang. Yang kita Allah itu tak payah. Tak ada tanda panjang tapi orang baca dengan panjang. Gitu kaedah dia. Wa manata tsalitsatal ukhra. Dalam salah itu ukhra ra. Alakumuz dzakaru wa lahul untha. Okey. Unsa. Okey, kita berhenti di situ dengan nun dengan sa. Unsa dengan unsa. Tak mau unsa. Lepas tu tilka idzan. Ni baris dua jumpa dengan qaf, jadi ikhfa yang tebal. Til tak mau tilka idzan qismatun diza. Okey, dua-dua kena tebal, ikhfa yang tebal pada qaf dengan huruf dad sama. Idzan qismatun diza. Sebab apa? Dua-dua huruf ni adalah dua-dua huruf isti'ala, huruf yang mufakhamah yang perlu ditebaikan. Okay, diza kita waqaf situ 2 harakat lah. Kalau sambung macam biasa boleh baca dengan 4 harakat. In hiya illa okey. Illa mak munfasil. Asma mak muttasil pula, mak wajib. Unsam baris dua berjumpa dengan sin jadi ikhfa. Sam wajibul gunnah. Maitumuha mak munfasil. An ikhfa. Tum wa abaukum kan. Okey, selesai.
Lepas tu situ waqaf jaiz, boleh ambil balik pada sammaitumuha antum wa abaukum, mim dengan mim, idgham mutamassilain itulah, idgham mislain saghir, idgham syafawi, idgham kamil macam biasalah. Kumma ma munfasil, anzalallahu biha min sultan, min sul dengan sul, min sultan kau jaiz. Lepas tu kan yattabi'una illa dhann, wajib al-ghunnah. Wa ma tahwal anfus, nun dengan fa, ikhfa, anfus. Walaqad qalqalah kendal, ma muttasil, ma wajib. Ahum mim dengan mim, idgham ma'al mutamasilain, idgham mislain saghir sama. Mir rabbihimul huda, waqaf di situ dengan mat, kadar waqaf mat munfasil. Okey, boleh. Amlil izhar syafawi, lil amlil tamam, amlil insa ikhfa, sani ma tamanna, nima tamanna. Falillahil akhiratu wal ula, falillahil ubah juga, hil akhiratu wal ula. Wa kam idgham mutawassilain macam tadi juga, mim dengan mim, ataupun idgham syafawi, idgham kamil boleh panggil. Mim yani idgham ma'al ghunnah kamil. Malakin fi ikhfa, fi samawati la tughni syafa'atuhum syai', izhar syafawi, syai'an illa min ba'di an ya'zana Allah, waqaf itu. Lepas tu illa min ba'di an, idgham ma'al ghunnah naqis, an ya'zana Allahu liman, idgham ma'al ghunnah naqis, yasha'u wa yarda, Melayu, yasha'u wa yarda, waladda, ghairil maghdubi alaihim waladda, muncul waladdallin. Nampak? Kena ubah. InsyaAllah, mudah-mudahan selesai untuk round yang kedua. Boleh tak? InsyaAllah, mudah-mudahan. Ustaz, boleh kan tuan? Tak boleh nak makan benda terbaik, benda-benda keras. Duk makan benda-benda lembut lagi, busi tak apa-apa nak elok lagi. Lepas cabut satu hari pula dia duk berdenyut juga, bau minyak lah. Minyak, bagi dikembang sikit pipi. Kan lah, nama pun tua dah tuan-tuan, dah nak masuk 50 dah tahun depan. Kena faham sendiri lah, dan kita bukan semakin sihat, kita mesti semakin sakit, semakin hampir kepada kematian. Biasalah kan, insyaAllah. Mari kita masuk round ketiga sama-sama lah. Nak baca balik ni, jaga elok-elok. Laut hujung-hujung wa hawa fastawa,
Iza ro'a, dengan ro'a, jaga situ. A'la, fatadalla, awha, tagha, uzza. Tu semua kena jaga. Jangan duk bunyi za bunyi Melayu macam tu. Boleh? InsyaAllah. Okey, round ketiga ni kita nak buat macam mana Ustaz? Kita cuba sambung bismillah dengan awal surah. A'udzubillah, kita berhenti. Boleh? Sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. Masya Allah, subhanallah. Selesai dah kita round yang ketiga. Okay, kita akan masuk round yang keempat, round yang terakhir. Macam biasa, sama-sama kita mengunggah tangan. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi yang penuh kebaikan ini, ya Allah, dalam bulan-bulan kebaikan-Mu, Rajab, Sya'ban, Ramadan juga, ya Allah, kami mohon padamu, ya Allah,
Kami yakin adanya kebaikan bagi setiap huruf, setiap kalimah dan setiap ayat yang kami telah baca dan kami akan baca nanti. Kebaikan-kebaikan itu, ya Allah, kami mohon padamu, ya Allah. Janganlah pernah Engkau merasa jemu untuk menerima doa-doa kami ini, ya Allah. Engkau sampaikanlah juga segala kebaikan itu kepada kedua ibu bapa kami, kedua mak mentua kami, kepada abang, adik, kakak kami, mak, saudara, bapa, saudara kami, nenek moyang kami keseluruhannya, ya Allah. Dan juga kepada kaum muslimin dan muslimat dan juga guru-guru kami, ya Allah. Engkau ampunkanlah dosa mereka dengan asbab-sebab kebaikan ini. Ampunlah dosa mereka, rahmati mereka, tempatkan mereka bersama orang-orang yang soleh, ya Allah. Ya Rahman, ya Arhamar Rahimin. Okey, hari kita nak baca macam mana, Ustaz? Yang ni kita a'udzubillah sambung dengan bismillah berhenti. Lepas tu kita baca wan najmi. Boleh? InsyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa. ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى صدق الله العظيم. الحمد لله ثم الحمد لله. الله أكبر ولله الحمد. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai dah kita pada siri yang ke-352 hari ini. Alhamdulillah, masuk juzuk An-Najm, kan? Surah An-Najm
InsyaAllah hari Sabtu ni kita habis surah An-Najmi ya, InsyaAllah dah masuk surah pendek-pendek ni. Seronok tuan-tuan, cepat. Dan tak macam surah pendek-pendek, dan tak macam surah yang panjang-panjang. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati kita semua, bersamanya kita semua pada pagi ini kan, dalam majlis ilmu, majlis baca Quran, yang mana malaikat berkepak-kepak, berduyun-duyun bersama dengan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan insya-Allah merahmati kita, menerima doa-doa kita dan segala-galanya insya-Allah. Jadi yang baik daripada Allah Ta'ala, yang tak elok minta maaf banyak-banyak. Doakan kesihatan saya supaya elok, tekanan darah pun dah elok, Alhamdulillah. Cuma ni lah, gigi tak apa nak function lagi ni. Dah cabut tu satu hal kan, luka gusi pula nak kena jaga. InsyaAllah tuan-tuan, kita jumpa lagi yang baik daripada Allah Ta'ala, yang tak elok. Mohon maaf banyak-banyak. Teruskan istiqamah mengaji Quran setiap hari kan, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا الله برحمتك يا رحمة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا. صلى الله وسلم عليه وسلم. سبحانك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلى اللقاء إن شاء الله. السلام عليكم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.